Terdapat 3 posisi orang yang membeli emas. Pertama, pelabur emas. Kedua, penyimpan emas. Dan ketiga adalah peniaga emas. Bagi pelabur emas, mereka fokus kepada keuntungan. Kenaikan harga di mana akan beli emas pada harga rendah, simpan seketika dan jual semula pada harga tinggi. Sebagai pelabur, mereka tentukan berapa keuntungan yang dikehendaki dan setelah capai target, mereka akan jual semula emas tersebut. Strategi ini akan digunakan secara kerap untuk memaksimumkan keuntungan dan kenaikan harga emas menjadi faktor utama bagi pelabur emas. Penyimpan emas pula adalah mereka yang konsisten menyimpan tanpa melihat harga emas. Fokus utama penyimpan emas ialah pada pertambahan gram. Berapa banyak gram bertambah dari masa ke semasa. Target mereka adalah untuk capai matlamat dengan simpanan emas. Bila tuan-puan menyimpan secara konsisten sama ada harga naik ataupun turun dalam jangka masa panjang, tuan-puan akan dapat 3 kelebihan. Pertama, kuantiti gram bertambah setiap tahun. Kedua, emas tuan-puan naik 10% setahun secara purata. Dan ketiga, dapat pemurataan harga emas. Jadi kepada tuan-puan yang berminat nak mulakan simpanan emas dengan ilmu, boleh tekan link di bio saya. InsyaAllah saya akan bantu sebaiknya.